Walau dengan Lun Tuang hadir tengku dalam acara referendum lah. Acara referendum. Awak tanya tak pilih Aceh Merdeka, apa tak pilih NKRI. Bakal yang kadang menyakir mana Prajambung kan hanya tak pilih je ke Khalifah Aceh kan hanya tak pilih tak bagi pengut. Di pengut yang malang apa tu? Ya kan? Gimana menurut awak kata apa ke sesuai dan layak dipercaya lagi lompaknya? Apa betul? Ipungan mandungnya, kan enak. Ipungan? Ipungan. Kan ni cok ya bi peng gaji rakyat Aceh minta ribu-ribu. Memang HAB. Mana dia apa kampung ke Patih, awak Aceh ke mana ipungan mandung? Yang ke Malay tu ke deh? Patih, ada kali-kali. Yang ke Malay tu. Ada HAB ni kan, berapa cik yang rosak kan? Mana Patih le di urang kan? Betul. Tiga tamu sulit, di umur dia pegak mahal percaya. Maknanya tanya hanjut mu. Sulit. Nak dengar orang. Baik ke pengep-pengep enggak. Menjut ke Rajambung di iman Rajambung memang hanjut le. Baik tak pegaja gubernur, mungkin mesti yang pilih le. Ya tu, tiga tamu sulit, di umur dia pegak mahal percaya le. Yang menang negara Aceh. Nan nak ngam jak gimana? Kau fikir wakah manteng nak corong bangka katuk bajai kan lagaknya kan hayu wakah. Walong nak cik-cik berahaba ganteng hi walong lah padakahnya. Ya kan? Banyak aku nak pegah berterang maju. Baik pengep-pengep kau beli. Nak dengar? Nak dengar? Yes, dikam je. Tengok-tengok yang dang makan KPK tahun ni. Siapa gahnya Pak Kuradi ya? Pak Kuradi. Apa gah kuna drop koruptor. Dia kakak janji si tajang koruptor. Kadang si kakak pinaruh koruptornya. Pokok apa nganggap le. Kau ke walong bangga ya? Okey. Pemimpin Aceh awak, gubernur Aceh awak cuba peng rakyat. Ya. Ngan si Wandi ya, Wandi kalop dia. Awak cuba peng rakyat. Kan bermaknai Wandi mantai yang telah ji ya gaya hidro ya itu mengwak kan aci kada pada depa ma menyeka bapeng pada nak rumah lem tan. Ya. Ya lah. Syariat Islam pada ni dua bapeng dengan bak riba. Bak kubur gurinang itu syariat Islam. Ya. Di syariat Islam bak pungo gurinang itu bak peng riba ni itu. Kau fikir menyenang otak ke? Ya, fikir mudah.